Hello guys, Assalamualaikum, welcome to Encik Pet Channel. So pada video kita kali ni, kita nak tukar air filter untuk Modenas Elegant 250. So kita dah beli satu air filter yang baru. Air filter ni kita beli online, nanti saya letakkan description dekat video saya ni. Okay, so kenapa kita kena tukar air filter? Aliran udara yang masuk ke dalam enjin tu jadi lembab, disebabkan oleh air filter ni dah kotor ataupun block. So hari ni kita nak try buka kita punya air filter compartment menggunakan mesin Dakmara ni, screwdriver. Di sini dia ada beberapa skru yang kita kena buka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So skru-skru ni kena buka. Untuk memudahkan korang buka, korang kena pakai yang ni lah. Right, kita buka lah. Ni. Okay, dalam ni ada beberapa lagi skru. Tengok dah kotor dah ni. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 skru. Kita kena buka jugalah. Alang-alang kita dah buka ni, kita lap-lap lah bahagian dalam ni. Ini tisu. So, kita buka air filter yang lama ni. Okay. Dan kita gantikan dengan yang baru. Air filter ni pun dia original daripada Kimco tau. Tengok beza. Yang lama, yang baru. Yang ni tak payah cuci guys. Korang just ganti je. Sebab harga ni pun affordable lah. Korang boleh beli dalam, tak silap saya, 20 ataupun 30 ringgit lah. Right, so jom kita pasang semula. Kita pasang yang ini bahagian dalam. Okay. Yang ni yang ada tulisan Kimco ni, ni bahagian depan lah. Masukkan dan kita kunci semua skru dia ni. Jadi dah settle kita pasang dia punya skru. So sekarang kita pasang balik dekat dia punya casing lah. Mesin ni pun dia boleh guna untuk manual tau. Kalau korang rasa mesin tu tak berapa kuat, korang boleh pusing guna tangan lah. Jangan ketat kuat sangat, nanti rosak thread. Alright guys, settle. So itu saja untuk video kali ni. Simple saja, korang boleh buat kat rumah. Untuk tukar air filter ni tak susah sangat pun. Kena ada benda ni lah untuk lebih mudahkan kerja korang. So kalau saya tak buat video, benda ni mungkin settle dalam 5 minit, 10 minit je. Sampai situ saja video saya pada kali ni. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.